Aku mau dapatkan patung tu sangat susah. Okay? Aku terpaksa pecahkan 10 belon di Genting Highland. Okay? Aku tak main nak bagi-bagi patung dengan perempuan daripada patung-patung DIY. Sorry. Not my level. I have my own level. Okay? So, untuk umatkan, sebelum rambut kau aku color warna kuning, bahagian depan, bahagian belakang warna hijau, dan kening kau warna pink, baik kau tak payah sentuh patung putih itu. Okey, matkan? Dan untuk Asla, kau jangan gatal-gatal bawa patung tu ke mana-mana. Patung tu anak kita. Dia berwarna putih. Cepat kotor. Jangan biarkan orang lain menyentuhnya. Kita kotor gara-gara orang lain. Faham? Matkan, faham? Terima kasih. Sudah. Awas ya kau matkan. Kau sesentuh anakku, kau lempar-lempar anakku, kau cubit-cubit anakku. Aku cubit kau balik. Aku tahu tu di mana office AI. Nenek. Astaga. Kau mahu aku tarik rambut begini? Anakku tu diam-diam, memang anakku tu jenis pendiam. Kau tarik kau hampas ke dia diam-diam satu anakku. Tapi jangan sampai bapaknya bergerak. Kalau bapaknya bergerak, sebegini rambut kita makan. Ni astaga. Daus Aslah tak sihat. Buat apa nak risau? Lantak dia lah. Dia dah damatkan. Kalau sakit, carilah matkan. Kenapa nak beritahu aku? Beb, mana telefonku satu? Zim! Mana telefonku satu? Kalau Aslah sakit dulu.